Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke episod pertama Sembang Sihat bersama Dr. Najwa. So, hari ni kita akan sembang santai saja dengan Dr. Najwa. Kita korek sikit, sikit lah sebenarnya macam mana ataupun nama di sebalik klinik Dr. Najwa tu. So, sebelum tu, kita layan dulu intro ni. Roll out. So, macam kita tahu, klinik Dr. Najwa ni ada di sekitar Putrajaya, Kajang, Bangi dan Southville lah kan. So, Betul. mungkin ramai orang dah kenal klinik Dr. Najwa ni. Tapi mungkin ramai tak kenal Dr. Najwa tu sendiri. Boleh doktor kenalkan diri doktor sikit, sebut sikit background doktor lah. Boleh. Okay. Saya Dr. Najwa, nama penuh Dr. Sharifah Najwa binti Syed Ahmad. Dilahirkan tahun 1977. Saya mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Kebangsaan Bandar Baru Bangi. Kemudian melanjutkan pelajaran di tingkatan 4 dan 5 di MRSM Jasin, Melaka. Sekarang dikenali sebagai Tun Gafar Barber. So dekat matrik tu doktor ada ambil kos aliran sains ke macam mana? Ya, semestinya kena ambil aliran sains sebelum saya melanjutkan pelajaran ke USM, Kubang Krian dalam bidang perubatan. So memang doktor minat perubatan tu dari awal ke? Doktor buat research ke? Ada siapa yang macam suruh? To be honest, tak ada pun sebenarnya. Okay. Cita-cita zaman kecil tu berbeza dengan apa yang kita inginkan. Di zaman kecil tu, waktu kecil-kecil dulu, sebenarnya saya lebih cenderung pada bidang syarahan, pidato, bercerita, peringkat kebangsaan di sekolah rendah. Jadi tak ada langsung cenderung untuk mengambil bidang kedoktoran ni sebenarnya. So apa yang menyebabkan jadi doktor? Okey. Tercetusnya nak ambil aliran kedoktoran tu masa saya di matrik 2, matrikulasi 2, masa tu di USM Penang. Masa di matrikulasi 2, kakak saya beza setahun dengan saya. And then parents saya ni lebih kepada naklah seorang anak dia jadi doktor kan. Masa tu my elder sister tu asalnya memang nak dicenderungkan diri untuk mengambil bidang perubatan, tapi mungkin niat tak sama dengan apa yang dapat. Jadi cita-cita parents tu beralih kepada anak nombor 2, which is saya lah anak nombor 2 kan. Tiap kali balik ke kampung, ke Kubang Krian, lalu dekat hospital USM Kubang Krian tu, my mum Umi mesti cakap, bestnya kalau anak seorang doktor boleh masuk doktor dekat sini kan. Kita pun dengar je masa tu kan. Faham. Jadi sedikit sebanyak lama-lama tu kita ada kebolehan di bidang perubatan sebab boleh skor sains masa tu kan, dan minat biologi. Dan saya pun nak kata tercetus minat tu kebetulan dengan keadaan masa tu lah. To be honest kan, tidaklah niat kita, cita-cita kita tu dari kecil lagi nak jadi doktor. Tak ada langsung. So macam mana pula doktor tercetus untuk bermula klinik sendiri? Okey, semua doktor bila kita dah habis belajar kedoktoran, kami wajib ditempatkan di hospital-hospital lah. Okey. Di hospital untuk praktis at least 2 tahun untuk housemanship kan. Masa zaman saya housemanship dulu, kita punya rate untuk on call, which is you kerja sepanjang hari
hanyalah RM25. Uff. RM25 Tahun bila, tu doktor? tahun 2004, 2005 macam tu. 2004 saya dah jam 4 baru tu. Okey, masa tu kalau nak fikir doktor ni nak kejar duit ke apa ke, tak ada istilah kata kena doktor yang betul-betul passionate lah. Faham. Okey, kena tak adalah macam kita nak jadi doktor ni pasal nak ada duit banyak kan, nak buat bisnes ke apa ke, tak ada dalam pemikiran macam tu lah. Okay? Masa zaman kita di bidang kedoktoran dulu, zaman housemanship tu lebih kepada kita nak asah skill kita, clinical skill kita. Jadi masa belajar, masa jadi houseman tu, doktor-doktor ni sebenarnya kita banyak belajar ilmu klinikal tu melalui head nurse, melalui staff nurse kan, orang-orang yang berpengalaman lebih daripada kita kan, selain pada senior registrar lah dan sebagainya. Okay. Tapi clinical skill tu kita asah sedikit demi sedikit. Zaman houseman tu lah kita nak mengasah kita punya clinical skill untuk berdepan dengan pesakit-pesakit dalam pelbagai masyarakat, pelbagai lapisan masyarakat dan pelbagai jenis kes lah. Okay. Kemudian saya ditempatkan di Hospital Putrajaya di bahagian emergency, lebih-lebih lagi menambahkan skill klinikal saya lah, untuk tercetus nak buka klinik sendiri. Maksudnya you have to have experience first before you terjun dalam bidang klinik sendirilah. So masa buka-buka maksudnya klinik entrepreneurship kan. Sebelum waktu doktor dah jam ke entrepreneurship kan, masa buka klinik tu, apa cabaran pertama waktu buka klinik? Cabaran pertama to get crowd and then untuk dapatkan trust daripada patient lah. Pada saya itu adalah cabaran terbesar lah. Sebab kita ni bukan franchise klinik yang sudah ada nama kan. Bila nak mencetuskan satu klinik, terutamanya klinik pertama, which is 12 tahun yang lampau. Lama 12 tahun. Jadi untuk dapatkan trust daripada patient, daripada community tu adalah satu cabaran yang utamalah pada saya. Selain pada tu, kita nak provide service yang boleh serve the patient and boleh serve the community lah. Okay, thank you tu. So saya iklan sedikit lah. So masa sekarang di klinik Dr. Najwa, pada bulan Mei ni ada promo khas sayangi ibu. So siapa yang memang sayang ibu dia, silalah bawa klinik Dr. Najwa serendah RM75 saja. You guys boleh tahu keadaan ibu you guys macam mana. Nanti kalau nak Dr. Najwa sendiri pun boleh, tak ada masalah. So next doktor, selain doktor sibuk kat klinik kan, apa aktiviti harian doktor yang mungkin doktor boleh share kepada audiens kita yang mungkin nak kenal doktor kan? Selain pada urusan di klinik, saya bukan sahaja berada di klinik. Okay? Kami juga ada terlibat dengan program-program di luar, di jabatan-jabatan kerajaan, di komuniti, di sekolah-sekolah untuk memberikan servis bergerak lah. Contohnya talk kesihatan, pengambilan darah untuk screening kesihatan pekerja-pekerja di jabatan-jabatan kerajaan dan juga swasta. Selain pada itu, saya juga ada turun padang untuk memberikan imunisasi, vaksin typhoid, influenza di sekolah-sekolah dan juga di certain badan lah. Baik, betul. Doktor, kalau andai kata doktor tak jadi doktor lah hari ni kan, doktor rasa doktor akan jadi apa? Ni macam klise sikit lah soalan ni. Okay, tak jadi doktor ya. Saya rasa kalau nak kata peguam tu dululah, mungkin dulu peguam tu sebab saya banyak terlibat dalam pidato, syarahan kan, masa tu zaman sekolah rendah kan. Tapi saya rasa kalau bukan peguam tu dah lama ni kan, sebab apa? Sebab
Nak gaduh dengan peguam pula kan. Faham. Sebab ayah saya pernah sebut, jadi doktor ni lagi bagus sebab kita tolong orang. Kalau jadi peguam ni, salah-salah you bela orang jahat. Betul Tapi juga. maaf pada peguam-peguam Malaysia yang dihormati. Itu cerita zaman-zaman kecil dululah. Tapi kalau saya tak jadi doktor, mungkin saya akan terlibat dalam bidang interior design kot. Sebab saya suka decorate ID kan. Faham. In fact, klinik Dr. Najwa sendiri tu pun awal-awal dibuka dulu, semuanya 100% ada saya dan husband lah. Dari sekecil-kecil logo tu ada maksud dia tersendiri. Dari segi design klinik itu, dekat mana kita nak tempatkan consultation room, dekat mana treatment room, dekat mana pantry kan. Semua tu anda sendiri. Faham. Saya tak hire ID luar pun. Baik doktor. Umpama macam klinik di PC15 yang buat nampak cantik begitulah. Ya. So, terima kasih kepada Dr. Najwa sendiri yang mana menceritakan sedikit sebanyak tentang dirinya. Mungkin ada yang nak lebih kenal dengan Dr. Najwa ni, jangan lupa sekarang hari Khamis nanti 15/5 Dr. Najwa akan adakan satu sesi meet and greet di branch mana doktor? Branch Bangi, Section 3 tambahan. Ya. Dari pukul 10 pagi sehingga 12 tengah hari. Kalau korang nak kenal lebih lanjut Dr. Najwa ni macam mana, nak jumpa depan-depan pun boleh, kita akan bagi hadiah istimewa. So, terima kasih kepada Dr. Najwa. Terima kasih juga kepada anda semua yang sudi tengok video ni sampai habis. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Mungkin kita akan tanya banyak lagi macam mana permulaan Dr. Najwa ke apa ke, bergantung dalam episod yang akan datang. Terima kasih. Jangan lupa like, follow dan share. Dan juga yang penting, tekanlah butang loceng tu, subscribe. Tengok nanti Dr. Najwa. Okay, bye. Terima kasih.